Macam mana aku nak bawa kasut ni dalam Masjid Haram dalam Masjid Nabawi? Kasut tu memang ada, tapi biasanya masuk pintu lain, keluar pintu lain. So, kasut ni taklah tiba-tiba di pintu masuk boleh buat ada pintu keluar. Yang aku nak keluar adalah pintu keluar yang lain. Kalau nak letak tempat soft, mengganggu aku punya ibadah. Orang lain pun terganggu. Macam mana? Baiklah, pada zaman-zaman semua, tak perlu pening-pening kepala. Kalau pergi dengan travel umrah, akan dapat beg selipar ini. Nanti, nak masuk Masjid Haram, nak masuk Masjid Nabawi, pastikan selipar dan kasut ini dimasukkan dalam beg yang telah diberi. Lebih mudah. Kasut pun tak risau hilang. Dan kalau kita letak kasut ini di tempat kita nak solat, tiada masalah sangat sebab benda pun dalam beg. Tak adalah nampak kasut tu. Dan pastikan juga kasut ataupun selipar yang dia bawa masuk ke dalam beg ini pastikan bersih lah. Okey? Kalau manfaat, dia share kepada mereka yang lain.